proses pendaftaran kita pada pagi ini, pelajar-pelajar akan mula mendaftar di Dewan Warisan. Kemudian para pelajar akan, ibu bapa akan diberi taklimat oleh puan pengarah kita pada pagi ini. Dan selepas selesai, mereka akan mendaftar di Kolej Kediaman Cendekia. Sekali memang saya nak asas ini teknologi kejuruteraan. Lepas tu Politeknik Umpama ni Politeknik Premier. Tu saya pilih sini. Saya harap saya dapat ikannya. Saya pilih program asasi di Politeknik kerana yuran rendah dan saya memang minat untuk menjadi seorang student di Politeknik. Ya, semua ibu mengharapkan supaya Politeknik ni dapat membuat jaga yang rapi dan semua mengawal dari segi agama, dari segi moral, pendidikan, semua sekali. Latihan apa-apa semua yang sesuai dengan tahap umur kan. Semoga belajar bersungguh-sungguh lah. Yang tu je harapan keluarga. Sebab kami pun nampak dia pun ada peluang nak ke lebih lagi lah. InsyaAllah semoga adik saya ni boleh lah teruskan perjuangan dia seperti itu. Kita telah diiktiraf oleh MPA pada kohort yang pertama lagi, yang mana kelulusan dan pengiktirafan MPA ini telah memberi peluang besar kepada pelajar-pelajar kita, yang mana pelajar kita telah mendapat 100% kemasukan ataupun diterima masuk ke MTOL. Selamat datang kepada semua pelajar asasi teknologi kejuruteraan sesi 1 2025-2026 ke Politeknik Ungku Omar. Anda merupakan kohort yang ketiga dan pastinya saya yakin dengan kemampuan dan kebolehan anda semua dan memilih Politeknik Ungku Omar sebagai pusat asasi teknologi kejuruteraan untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di MTUN pada tahun yang akan datang. Dan pastinya anda semua akan merasai peluang untuk suasana pembelajaran yang terbaik di Politeknik Ungku Omar. Selamat berjaya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar asasi kejuruteraan Politeknik Ungku Omar sesi 1 2025-2026. Mudah-mudahan para pelajar dapat menyesuaikan diri, dapat mengikuti pengajian dengan sebaik yang mungkin dan insya-Allah dapat melengkapkan pengajian asasi selama 2 semester dengan cemerlang, dan insya-Allah semoga Allah memudahkan urusan para pelajar untuk menyambung pengajian ke mana-mana universiti terutamanya MTUN dengan jayanya insya-Allah.